Okay, kita sambung kita punya insurance motor. So kita dah buat tadi polisi komprehensif. Sekarang kita nak buat polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okay, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni buruk betul tulisan kecurian ni. Okay, formula dia adalah 75% darab premium asas komprehensif, kemudian tolak dengan nilai NCD. Bukan tolak 25%, tolak dengan, kita kena cari dulu 25% ni berapa nilai dia, baru kita tolak kan. So jom kita tengok macam mana kita nak cari premium asas komprehensif dulu. So kita dah buat dah tadi polisi komprehensif tadi, soalan ni kan, kita dah buat dah tadi nak cari premium asas komprehensif. Harga kereta 45,000, CC dia 1600, kita kena ambil yang lebih dari dia. Dia duduk Sabah. So Sabah polisi komprehensif 220 untuk 1000 yang pertama. RM220 untuk 1000 yang pertama. Untuk 1000 yang berikutnya, formula dia adalah harga kereta tolak 1000 bahagi 1000 darab dengan RM20.30 kalau Sabah Sarawak. Kalau Semenanjung Malaysia darab RM26. Okey. Kemudian dapat jawapan kat sini, dapat jawapan 89,320 sen. So yang ini 1000 pertama kena tambah dengan 1000 berikutnya. Hak jawapan tu kena tambah. So dapat tu. Ini kita panggil dia premium asas komprehensif. Okay, faham? Ini premium asas komprehensif. So ingat tak tadi formula pihak ketiga kebakaran kecurian? 75% darab premium asas komprehensif kan guys? Soalan ni dia nak polisi komprehensif. Ni kita dah buat dekat video tadi. Ni cikgu tukar. Soalan ni cikgu tukar. Cikgu nak cari polisi pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, so polisi pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, so kena cari nilai 75% darab dengan premium asas komprehensif. Kita dapat 83490 sen. Kemudian nak cari dia punya nilai NCD darab 25%. Tiba nak touch screen pula TV dia. So darab dengan dia punya peratusan NCD, dapat 208.73. Jadi harga yang ini, harga yang 75% darab premium asas ni, kita darab dengan dia punya peratusan NCD pula 25% untuk dapatkan berapa nilai diskaun dia. So kita dah dapat dah diskaun dia 208.73. Kena tolak. So lepas dah tolak, kita dapat RM 626.17. Ini jawapan akhir dia. Ini untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So macam mana pula kalau nak cari polisi pihak ketiga je? Ini yang paling senang lah. Polisi pihak ketiga je. Kita tengok dia punya capacity engine 1600, dia duduk Sabah. So kena ambil yang lebih dari dia. Dia duduk Sabah. So dekat sini tengok kolom polisi pihak ketiga. Harga dia RM75.60. So terus ditulis RM75.60. Darab dengan NCD dia, nilai diskaun dia tu 25%. RM75.60 darab sedih betul ya kalkulator ni pun. Darab 25%. So kita dapat RM18.90. Ini dia punya diskaun. So harga tolak diskaun
RM75.60, tolak RM18.90. Final answer dia RM56.70. Ini sahaja untuk polisi pihak ketiga. Faham ke tak faham?